Bertemu lagi kita di episod yang terbaru Bual Show. Dan hari ini kita bawakan otai-otai rock lagi daripada kumpulan yang namanya cukup gah di Malaysia dalam industri rock Malaysia khususnya, iaitu Ekspedisi. Terima kasih Abang Lola dan Abang Eddie kerana sudi bersama-sama dengan Bual Show hari ini. Sama-sama pada Bual Show kerana sudi panggil kami ya. Kita nak Abang Lola dan Abang Eddie hari ini berkongsi pengalaman dan juga mungkin ada panduan untuk kita masyarakat dan juga peminat-peminat ekspedisi nak tahu cerita-cerita yang tak pernah dikongsikan sebelum ni di mana-mana. Hari ni kira macam eksklusif lah dengan Bual Show. Alright. Boleh kan? Okey, boleh. Sepanjang berkecimpung dalam arena music rock ni, dan nama ekspedisi ni memang satu nama yang berpengaruh lah. Boleh tak kongsikan pengalaman abang yang tak pernah mungkin orang tak tahu? Masa ekspedisi offer saya. Okay. Saya masa tu dengan Eddie 97 kami bersama Mangkidal, Abang Mangkidal, dia nak buat Lavender 97 masa tu. Saya, Eddie, Syam Kamikaze, masa tu Abang Nas lah nyanyi dia. Dan dalam masa yang sama juga, saya, Eddie, Syam ni ada plan nak buat band sendiri lah, iaitu Kamikaze. Jadi dia punya cabaran tu, dalam masa yang sama, ekspedisi offer saya, Eddie, Dagapsi offer. So masa tu kita macam, alamak, aku dah dengan ekspedisi, walaupun masa tu kita just session untuk dia punya show-show dekat Funfair semua. Jadi macam berat lah nak pilih tu. Nak buat pilihan tu. So maksudnya kira macam berbelah bagi ada rasa macam yang ni grup baru, yang ni dah establish. So macam mana mungkin ini kawan, yang ini sahabat juga, macam tu ke? Yang ini nak buat juga, yang ni peluang macam untuk future punya kan, dah nampak kan. So benda tu macam ada confused sikit lah. Kira macam cabaran lah. Tak apalah, aku dengan Eddie ni aku buat je dulu. So kita buat lah band Kamikaze tu. Okay, itu cerita asalnya macam mana tertubuhnya Kamikaze tu. Yes. Yeah. Abang Eddie pula? Okay, untuk ekspedisi ni ada satu branding. Okay, kalau ikutkan dia punya branding tu, ahli anggota dia bersilih ganti. Cuma yang kekal sampai sekarang adalah Abang Izo lah. Dia daripada asal dan sampai sekarang. So penyanyi pun arwah Mae, dan pernah ada Ali kan. So sekarang ni dengan Ali kita gantikan Mamu. So dia bersilih ganti. Macam saya sebelum ni, kalau ikutkan pengalaman ataupun benda-benda macam ni, kadang-kadang benda tu berlaku di luar dengan ekspedisi pun. Pasal saya join pun 2013. Masa dulu saya dengan Death Gapsi, dan saya pun ada main dengan Amok. So macam-macam cabaran lah. Kalau kita nak cerita pengalaman tu kan, dia sangat luas, sangat macam-macam. So kita nak share tu kadang-kadang kita tak teringat nak share yang mana satu ni kan. Dia terlalu banyak dia punya pahit manis dia. Dia kalau kesusahan atau cabaran tu sebenarnya bagi saya masa saya cuba menjadi seorang pemuzik. Start daripada situ yang saya rasa betul-betul macam kita struggle, kita practice dengan Lola. Saya dengan Lola ni daripada sekolah lagi. Saya berkawan dengan dia sekolah satu taman kan. Selepas tu kita start main orang kahwin. Lepas tu Lola main kelab, saya pun main kelab. Tak band dah asing-asing kan. Tapi lepas tu kita berjumpa main sama band yang sama, main kelab. And then Lola kita dapat offer ekspedisi, saya dengan Death Gapsi. So lepas tu kita buat Kamikaze, dan pecah, dan Lola masih dengan ekspedisi. Lepas tu Lola dengan Search pula. So saya terus jalan dengan masa tu dengan Amok pun ada.
Dengan Dato' Awi pun ada Dragon Malaya kan. So dan juga ada session untuk artis-artis lain lah, untuk show ke apa ke macam tu. So kita bukan stick pada satu band. Saya banyak bercampur dengan yang lain-lain ni. So kalau nak kira susah tu pada permulaan dia macam mana nak jadi seorang pemuzik. Sebab memang kami full time. Kami memang tak ada buat benda lain. So memang sekarang je lah mungkin yelah ada studio, lah ada benda-benda buat benda-benda lain. So kan benda tu dah macam dah relax sikit. So masa dulu memang fikir struggle lah macam duit tak ada. Baru lepas sekolah kan, macam mana ni duit tak ada, apa tak ada kan. Kira nak harap mak bapak memang tak supportnya. Pandai-pandai korang pandai-pandai lah. Kau nak main muzik kan, kau pandai-pandai. Betul, dia bukan macam sekarang. Sekarang ada mak bapak sanggup support anak pergi kelas muzik, belajar dekat suara ke apa gala. Betul. Macam kita dulu kita struggle. Kita nak belajar baca skor ke apa ke semua sendiri. Dulu tak ada YouTube, tak ada apa. Zaman tu tak ada. Handphone pun tak ada kan. So macam mana? So kita berkawan campur kan. Alhamdulillah dalam masa berkawan tu kita tak adalah campur dengan orang yang bukan-bukan, terlibat dengan gejala yang bukan-bukan ni kan. Cuma kita fokus macam mana nak jadi musician yang berjaya. Maksudnya sampai level, bukan nak kata kita nak jadi musician yang kaya. Maksudnya kita nak ada satu letak tahap tu kan, yang kita boleh pergi mana-mana. So maksudnya kita di kalangan pemuzik-pemuzik yang ada dekat Malaysia ni pun kenal kita siapa. Macam tu. So jadi kita tak adalah kita kata nak jadi popular. Kalau nak popular jadi penyanyi lah kan. Kau jadi penyanyi atau pelakon, okay, confirm kau popular. Tapi kita jadi pemuzik. So macam mana kita nak dapat level tu, nak dapat sampai level tu yang orang boleh maksudnya okay, acknowledge kita, tahu kita kan, ataupun nak pakai kita. Pasal kita pun terlibat dalam album-album sessionis. Lola, saya kan rekod album orang, lagu-lagu orang. Kadang kita tak tahu, kita main, kita pun tak tahu lagu siapa ni kan. Dapat duit dah, main-main balik kan. Macam tu je. So zaman tu, masa tu pun kita RPM pun tak ada kan. Masa tu tak ada. So sekarang ni lah baru kita lagu apa tak ingat lah. Memang tak ingat lah kan. So masa tu lah kesusahan dia yang saya ingat lah. Makan tak ada duit kan. So nasib baik kita ni bercampur di kalangan golongan orang yang memang ada studio yang boleh support kita apa semua kan. Tapi memang itulah, kadang nak beli gitar pun tak ada duit kan. Macam mana nak kita nak start benda tu. Lepas tu kita start sikit-sikit. Kita main orang kahwin, kadang-kadang tak dapat duit. Kadang dapat RM25, RM20 kan. Main 2-3 jam. Barang angkat sendiri, pikul kan. Semua kita nak main tu seronok kan. Yang mana band-band sekarang ni mungkin tak menempuh Betul. Kesusahan atau pencabaran yang abang Otai macam ahli-ahli ekspedisi sendiri pernah tempuh kan. So lagi satu masa pandemik, kita ni musician kerja sendiri. So masa pandemik tu kita tak boleh buat apa pun. Bayangkan, kita ni memang full time main muzik. Itu memang betul, tak boleh lupa. Yang tu sampai kita kena buat benda lain lah. Memang muzik ni kira macam dah tak ada. Ujian tu bukan masa pandemik macam Dola cakap, bukan pada kita saja. Keseluruhan orang, satu dunia. Benda tu berlaku satu dunia efek. Tapi yang efek yang teruk ni pada siapa-siapa kan. So maksudnya kita diberi akal, macam Dola cakap, dia terpaksa buat benda lain. So kita buatlah benda lain. Maksudnya kita boleh jual makanan ke apa ke. Macam saya ada studio. Saya buat je benda lain. Tak kisahlah kan. Kita hidup cara ikut kemampuan masa tu. Tak adalah macam, yelah kita pun bukan boleh keluar, boleh apa. So ada makan apa yang ada untuk family apa semua kan. Macam tu lah. Sebab kita start memang daripada susah. Daripada zero. Bertahan, kekal dan relevan sampai sekarang, itu adalah permulanya. Itu yang bezanya Otai dengan yang baru ni kan.
yang baru ni dia orang banyak sangat pendedahan. Kan? Banyak sangat. Senang je benda tu. Kat rumah je. Kat YouTube ke apa ke kan, nak tengok okay ni main drum, belajar. Kita mencari. Kena fokus lah. Bagi saya sesuatu benda tu yang kalau kita nak buat untuk macam budak sekarang, dia tak fokus. Dia macam dia nak main muzik, orang main muzik, dia nak main muzik. Tapi dia sama-sama dia nak buat benda lain, nak itu, nak ini. Macam kita orang dulu paling-paling pun zaman lepas sekolah, kita orang tak main muzik, kita main bola je. Tu je. Petang untuk exercise lah, kita exercise. So lepas tu kita akan fokus balik pada muzik. Minat dan passion betul. kat situ kan. 24 jam lah sebenarnya. Memang tidur pun kat studio kan. Cerita pasal pengalaman Abang Lola dan juga Abang Eddie kan, daripada satu kumpulan ke satu kumpulan kan, semuanya kawan-kawan, betul tak? So bila diberi offer untuk mengadakan konsert bersama Search dan Wings dan Ekspedisi sendiri, apa perasaan abang? Memang excited lah. Sebab sebelum ni pun hujung tahun lepas kita dengan Search collaborate konsert dekat Kuching. Jadi macam best lah. Dan organizer yang sama juga bagi tahu okay nanti kita nak buat dekat KL pula. Dan masa dia bagi tahu dekat KL ni, dia cakap Wings ada. Rasa tak sabar. Macam-macam kita nak buat untuk konsert ni. Abang Eddie pula macam mana? Sebenarnya kalau ikutkan memang ialah dah macam saya dengan Dato' Awi sendiri pun dah biasa dengan Din, Ki. Dia memang selalu lah dengan Dato' Awi dari Malaya sendiri. So tak ada rasa macam ni, tapi bila kita mewakili band masing-masing, kita akan cuba buat yang terbaik kan. Memang mestilah kita nak, tapi ini bukan persaingan atau perlawanan, bukan. Pasal kalau untuk level jenama yang besar macam ni, ini bukan dah persaingan. Kita akan cuba yang terbaik untuk hiburkan orang yang datang, peminat rock ni yang datang beli tiket untuk layan konsert, tengok konsert. So kita akan cuba buat yang terbaik, dan kita mungkin ada collaboration dengan Search, dengan Wings untuk mash up ke macam mana ke. Tapi dah ada, semua tu dah ada, macam cuma kita belum start lagi practice sama-sama lah. InsyaAllah dalam masa terdekat nanti, bila kita dah prepare, dah siap untuk kita punya segmen sendiri, lagu apa semua kita dah practice, dan kita tunggu pada director untuk kumpulkan semua band ni dalam satu tempat, dan kita akan practice sama-sama. So benda tu adalah untuk konsert ni memang ada kelainan. Saya sendiri pun memang kalau boleh minta pada producer director konsert untuk buat benda-benda macam ni. Kita tak nak main macam Ekspedisi main lepas tu habis, lepas tu Search main habis, lepas tu Wing main habis. So benda yang sama kan, benda yang sama. So kita nak benda yang lain. Mungkin kita akan main, kita akan Ekspedisi akan nyanyi lagu Wing akan nyanyi lagu Search kan. Macam tu lah. Dia contoh macam Search akan nyanyi lagu Ekspedisi, satu lagu contoh macam tu. Benda yang lain kita tak nak sama. Collaborate lah, tukar-tukar anggota ke apa ke kan main. Macam tu. So itu mungkin antara elemen kejutan yang mungkin akan peminat-peminat yang datang sana saja yang boleh betul rasakan dan boleh feel dan boleh nikmati that kind of moment kan. So memang itu bukanlah kejutan pasal dah bagi tahu kan, tapi memang benda tu kita buat. So kita nak tengok apa yang menarik dia, mesti menarik lah pasal kita dah collaborate tu bersama. So dah jadi Ekspedisi main lagu Wing main lagu Search. So jadi Dato' Awi nyanyi lagu Ekspedisi ke, nyanyi lagu Wings ke, lagu Search ke kan. So satu kelainan. So macam tu lah. So harap-harap peminat datang. Datanglah memenuhi. Tempat tu tak besar, sebab Megastar Arena tu memang tempat yang strategik di tengah-tengah bandar. Dan parking pun senang. Boleh dekat lot 10 boleh, mana kawasan sekitarnya boleh, dekat Sungai Wang sendiri pun boleh. Lepas tu dia akses masuk pun senang, dan tempat pun betul lah, selesa kan? Mudahan semua ada. So harap yelah, untuk kali ni kita buat memang ada plan untuk sambung
tempat lain insyaAllah, tapi kita tengok pada yang first ni dulu macam mana. Dan komitmen, bukan komitmen lah, jadual masing-masing band masing-masing ni kan. Saya rasa macam Wings pun ada jadual dia, dengan Dato' Awi, Search pun ada jadual, ekspedisi pun sama juga kan. So takut nak kumpul, ini rasanya pertama kali untuk 3 band. Itulah. 3 band ni, 3 band ni pertama kali. Dia macam akan jadi sejarah. Betul. Ini julung-julung kali sebenarnya 3 band ni dikumpulkan. Dan tak tahu, mungkin ni yang terakhir, kita tak tahu kan. Kita pasal jadual masing-masing pun kita tak tahu. Tengok macam mana. So insyaAllah harap adalah. Tapi rasanya buat sementara ni kita lebih fokus pada untuk 1 hari bulan Ogos ni punya konsert lah. Sekarang pun dah start. Start je dah preparation. Masing-masing pun, walaupun masing-masing ada komitmen masing-masing. Kami pun ada show kami lain-lain. Wings pun ada, Search pun ada. Tapi fokus kita sebenarnya untuk konsert, Berikan yang terbaik. yes, untuk konsert 3 Betul ni. InsyaAllah. Pasal ni konsert besar kan, berskala besar. So kami harap peminat semua dapat datang lah kan. Kita pun tak tahu bila lagi kita akan sambung lagi nak buat. Mungkin bukan di KL, mungkin di tempat lain. Itu je. Okay. Macam abang buat konsert sebelum ni lah kan. Bila di atas pentas dan abang nampak peminat-peminat abang menyanyikan lagu-lagu bersama-sama kan, macam Semangat Yang Hilang macam tu kan. Sebenarnya apa perasaan abang bila saksikan momen yang macam tu? Dia macam ni, kita ni main kat atas pentas, kita main ikhlas. So apa yang kita sampaikan tu, diorang pun rasa keikhlasan tu. Sampai kalau diorang menyanyi kan, diorang punya ikhlas tu pun sampai balik kat kita, tegak lagu rumah. Itu je. Benda tu, itulah dia punya kepuasan dia. Dia kalau ikutkan macam ekspedisi ni banyak album. Ya. Banyak album. So daripada zaman Aroma ni lagi ada 3 album. 4 album. 4 album. Ali ada 3 album kan. So lepas tu belum masuk metal 60-an lagi apa semua, so banyak. So dalam kebanyakan album tu rasanya 3 suku lagu album tu, lagu-lagu dalam setiap keseluruhan tu semua orang tahulah. Kira song lah. Tak dinafikan kalau kita start je lagu apa, walaupun lagu tu fast, orang akan menyanyi. Orang nyanyi lagu ni, lagu Nafisa, lagu ni, Titian ini, Titian CNTA, lagu teman, lagu tu, lagu ni. So ada yang favourite masing-masing. So itu yang saya cakap, macam bila ada konsert 3 Betul ni, untuk konsert yang 1 Ogos ni, bila 3 band, kita ada limited time. Kita akan ada hanya tak sampai sejam punya untuk solo punya segmen. So kita ada pemilihan lagu lebih kurang dalam 10 lagu. So selalu sangat sebenarnya benda tu simple je, 10 lagu. Kita pun dah biasa main belah-belah lagu, 20 lagu kan. So tapi sebenarnya bila kita nak kumpulkan 10 lagu tu, nak pilih, nak jadikan dia satu segmen untuk ekspedisi, sebenarnya satu bebanan juga. Pasal bila kita dalam page ekspedisi sendiri, fan kita, so ada yang nak ni, korang kena main lagu ni, lagu ni, saya nak lagu ni, saya ni lagu ni kan. Tak main lagu ni tak mau beli tiket. Request. Tak main lagu ni kami tak mau beli tiket. So dia ada macam tu. So kami ambil jugalah pendekatan tu. Kami ambil juga apa yang lagu yang kita biasa main pun ada. Macam lagu contoh macam apa nak dikata, Semangat Hilang tu dalam macam Hentian Ini CNT tu macam lagu negaraku lah. So macam lagu kebangsaan. So memang kena main. Tapi dalam masa sama lagu-lagu lain tu kami akan bawa untuk eksklusifkan konsert ni. Maksudnya kita tak nak sama macam apa yang kita buat di tempat lain. Dan untuk konsert ni kita bawa khas, kita mainkan lagu yang kita mungkin tak pernah main atau jarang main. Yes. Itu je. Contoh macam tahun lepas kami ada konsert solo ekspedisi Metal Orchestra dekat Z. So kami main dekat 30 buah lagu. So dalam 30 buah lagu tu kita buat medley. Kita stress lah, praktis lama kan, kita praktis 2 bulan. Ada lagu baru yang kita tak pernah main, lagu-lagu yang kita tak pernah main kan.
So kita praktis lagu yang susah ke apa ke kan. Lepas tu kita nak try dengan Mamu punya range vocal apa semua kan. So Alhamdulillah benda tu sukses. Tapi lagu tu kita setakat tu je. Kita dah tak bawa main ke tempat lain. Ya. Maksudnya lagu tu yang kita praktis gila-gila tu kita praktis untuk konsert tu. Tapi kita tak bawa ke show lain. So insyaAllah pada untuk 3 Betul ni lain pula. Dia akan jadi rotation macam tu. Kita tak akan main lagu yang sama apa kita bawa kat luar, kita bawa ke konsert. Dan mungkin daripada segi arrangement, daripada segi, dia akan lebih eksklusif. Dia akan lebih lain. Jadi abang cerita kan sampai 30 lagu. Kan sampai berapa jam kan untuk satu konsert tu. Sebenarnya macam mana abang mengekalkan stamina tu, nak tahu lah juga. Okey, dia kita tak adalah kita punya rahsia mengekalkan stamina tu, sebenarnya tak ada. Sebab benda ni saya cakap daripada tadi, kita dah rasa susah tu daripada awal. Kita nak jadi, aku nak jadi rockers, aku nak jadi rockstar, aku nak jadi pemuzik. So kita dah struggle kat situ. So bila kita dah jadi seorang pemuzik, walaupun bukannya lah berjaya sangat pun, biasa-biasa je. So tapi at least kita ada dekat situ lah sampai sekarang. So kita tak rasa macam Susah sangat lah. Macam beban sangat tak ada lah. Just enjoy. enjoy. Sebab yelah, kesihatan ni Allah yang bagi kan. So selagi kita sihat, selagi kita boleh bergerak, boleh bermain muzik apa semua, kita teruskan lah kan. Sampai dah tak boleh, kita tak boleh buat apa lah. Benda ni berlaku kat semua orang, bukan kat siapa-siapa pun kan. Akan rasa dia punya efek pasal kita umur dah 50-an kan. So macam so memang umur dah 50 lebih kan. Semua saya dengan Lola sebaya. So Izo lagi berumur lagi pada kita orang lah. Mamu lebih kurang je, semua lebih kurang. Cuma Arif je yang muda. Arif anak Izo kan. So yang kira itu kira maksudnya pelakis Memang bila kita preparation untuk dapatkan stamina, bila sebenarnya masa praktis tu kita tak ada rasa sangat, tapi pasal kita still macam kita bagi kadang praktis bagi so berjam-jam kat situ sebenarnya kita build up kita punya energy stamina kan, walaupun kita tak berlari kan, tapi cuma kita macam tu, macam Lola dia kena main balik. So kat situ dekat 3-4 jam dia dah empuk kat situ. So dia dah bila hari-hari dia dah jadi kebiasaan lah kan. So bila konsert ni mungkin kita akan bagi lebih daripada apa yang kita praktis. Cuma dia akan rasa lah penat tu. Cuma kita masih boleh bertahan sebab kita dah ada preparation awal. Cuma macam macam contoh kalau kita lama tak main bola, tiba-tiba masuk padang berlari, tumbang kat situ je. Sama macam main lah. Yang penting jaga tidur. Tidur tu je kena cukup. Tapi memang selalu tak cukup lah. Dia tak ada cerita cukup lah. Kalau dah umur sekarang ni memang dengan anak, dengan apa semua kan, tidur pun 3-4 jam, 5 jam tu dah okey dah rasanya. Untuk makanan macam mana? Ada tak rahsia ke? Saya elakkan ambil kafein lah. Sebab saya ada anxiety. Tapi itulah, kafein tu yang saya suka. Kopi kan memang Macam saya kena ambil kafein pasal kalau tak saya migraine. abang punya kafein. Ya betul, kalau saya betul. Saya kalau ambil kafein saya migraine. Dia Macam mana? limit lah. Abang sendiri pemuzik. Nak tahu abang punya pandangan macam mana kehadiran teknologi AI sekarang ni, pro and cons dia. Boleh kongsikan? Okay, kalau macam daripada pendapat saya lah, saya seorang pemuzik. Bila AI ni dah ada apa semua, boleh music creator apa semua kan, tapi sebenarnya kita dah boleh tahu dah. Bila dengar kita dah tahu dah ni AI music. Mungkin untuk orang yang biasa dia tak dapat nak tangkap sangat, tapi lama-lama dia akan tahu. Kita sendiri akan tahu ni AI, suara AI apa semua AI. So dia tak yes betul, dia tak ada jiwa kat situ. Dia tak ada jiwa. Kalau kita sebagai muzik kita tahu apa tu soul, apa tu jiwa. Dia tak natural. So dia tak ada, dia terlalu tepat, dia terlalu tegak dan tepat. Dia tak ada dinamik dia tak ada soul dia, jiwa dia tak ada.
So dia tak ada benda-benda yang macam itu. So kalau kita harapkan muzik yang dah AI siap apa semua, dia tegak macam tu. So dia ambil pada sana, dia ambil sini, kumpul jadi lagu, kan. Jadi suara orang ni jadi muzik lagu ni macam ni. So macam kita lain. Kita dulu kalau kita recording, kalau kita dengan band, kita akan kumpul, kita praktis, kita macam mana kita nak buat arrangement untuk lagu ni, Susun lagu tu betul-betul. kadang macam kita dapat, contoh macam saya dulu dengan Dave Galaxy, saya dapat lagu daripada Abang Indi Rahman arwah kan, Roger Kevin apa semua. Lepas tu daripada M. Nasir sendiri. So dia bukan bagi yang lagu dah siap macam sekarang AI. Okay, kau dengar lagu ni, kau rekod macam ni kan. Tak. Ni cakap kena bersiap. Dia cuma bagi dengan kita tong 20 macam minit. duduk bawah. Betul. Dekat handphone 5 minit. Macam sejarah saya sendiri depan mata saya ni dengan arwah JS Kevin lah. JS Kevin tu kami berkumpul di studio, masa dia studio Flywing lah kat Segambut. So JS Kevin tu antara komposer yang bagi lagu untuk kami lah. Tapi macam tu lah dia, walaupun dia seorang komposer yang bagi saya memang dahsyat lah dia. Masa tu pun dah kira JS Kevin nama besar, masuk M. Nasir, Abang Indi Rahman, semua nama-nama besar. Dapat berkumpul, duduk, berborak sama dengan diorang. Masa tu baru-baru jadi ni kan. So rasa macam okay macam ni. So macam tu lah, bila dia bagi lagu, kadang maju lagu ni, okay dia ambil gitar, geng. Dia main ni macam tu lah kan. Kita lah nak macam mana kita nak rekod ni, macam mana. Masa tu Simple tak dia ada bagi. Dia main chord dengan melodi tu. sebab Betul. kita Kompon sendiri yang kena pandai-pandai kau arrange, pandai-pandai kau ubah nak bagi sedap lagu tu. JS Kevin ni dia selalu ni akan menulis lagu dengan, dia akan menulis lagu, lirik dulu. Dia bukan buat melodi. Dia akan menulis lirik dulu. Macam tu macam lagu Marilah Maria dia buat lirik dulu. Duit sekupang yang aku simpan lagi RM1 dulu, satu tempayan tu semua. Kita macam kenapa lirik dulu kan? Mana melodi dia panjang? Jap. So dia ambil gitar, baru dia main. So dalam kepala dia sebenarnya dah terlintas sebenarnya melodi tu. Cuma dia tak keluar, dia tak hamkan. Dia cuma terus tulis lirik. So daripada situ dia punya cara lah. Mungkin cara dia, ada orang buat melodi je dulu kan, tak lirik tak ada, tak apa, lirik bagi orang lain lah. Tapi Roger Kevin ni dia sekali, dia mesti lagu dia lirik dengan lagu melodi. So dia bagi dengan gitar akustik, siapa-siapa pun macam tu. Kita yang bagai band boy masa tu atau producer yang akan kena fikir macam mana nak, macam mana nak lagu ni nak jadikan genre dia slow rock ke, ballad ke, jazz ke, kan, heavy metal ke. Pandai-pandai, betul. So pandai-pandai lah, ikut pada kita punya apa yang kita. Tapi itulah macam AI sekarang, aku nak bunyi macam ni, aku nak konsep macam ni. Dia kategori dia. Siap. Saya sendiri tak adalah kata AI tu tak bagus. Sebenarnya itu adalah teknologi. Benda tu akan datang. Semua tu teknologi. Kita macam dulu zaman MP3. Kata tu lah cetak rompak album tak boleh jual. Sama tu teknologi. Lala kita pun pakai. Kita orang sendiri pun pakai benda tu MP3 kan. So tak boleh buat apa. So benda tu macam kita zaman tu berubah. Zaman berubah dan kita sendiri kena absorbkan dengan zaman tu. Walaupun kita memang dah separuh abad apa semua kan. So kita sendiri kena masukkan diri kita dalam tu, kena join juga. Kita tak boleh kata tak nak benda tu tak bagus ini tak boleh. Tak boleh cakap macam tu sebab ini ada teknologi untuk masa depan. Bukan untuk kita yang ke belakang ni. Ke belakang ni sebenarnya yang buatkan kita jadi kami ni lah. Yang jadikan kami ni sebab kami bermula dengan recording dengan semua dengan analog. Belum ada semua lagi. pakai pusing tolak, pusing tak ada nak tarik, tak ada, semua pusing. Recording dulu pun tak ada TV, mana ada screen through wave keluar apa semua dengar. equalizer. Tak ada, dia semua dengar level tu je macam tu. Tak ada ni macam kita tengok macam ni boleh. Betul. Nak copy paste ke apa ke, kita ulang balik, tak ada. Rekod salah buat balik. Itu yang berhari-hari tu kan. Tapi daripada segi perbezaan, kalau tanya kami, perbezaan dia memang sangat lain lah. Pasal saya dah lalu zaman analog tu punya recording, pakai 2 inch tape.
Tu stay pusing-pusing gede-gede ke belakang kan. Sekarang tak ada, senyap je recording, tekan je kan. Kita tengok sekarang ni banyak lagu-lagu pun dihasilkan dengan dihasilkan kembali oleh AI kan. Macam lagu Ekspedisi pun ada yang digenerate kembali oleh AI. Mungkin abang rasa adakah satu macam mana penerimaan abang sebagai macam pemuzik asal lah bagi lagu tersebut kan? Adakah abang rasa merosakkan lagu ataupun sebenarnya macam memberi nafas baru? Kalau saya rasa dia macam merosakkan lagu tu pun ya, menghilangkan jiwa lagu tu pun ya, feel dia pun dah kurang. Pada saya, bagi saya tu hiburan untuk anak-anak muda sekarang lah. Dia sebenarnya dia takkan boleh beat pun. Contoh lagu hentian ini ke, CNTA ke, jangan solo Izo macam tu dengan lagu start dengan Pahlaking macam ni. Contoh Arwah Suara Ma'e macam tu ke. So benda tu sebenarnya tak ada apa yang boleh menggantikan lagu yang asal tu. Walaupun dia buat berpuluh-puluh version sampai sekarang, AI ke apa ke, ada cover band pun buat. Abang pernah dengar kan? Pernah. So sebenarnya benda tu bagi hiburan untuk budak dan sekarang, just untuk macam okey lah dengan online. Tapi sebenarnya dia orang sebenarnya tahu lagu tu daripada mana datangnya. So dia orang still nakkan yang sebenarnya tu. Cuma dia sebagai anak muda mungkin kita try buat lagu ni macam ni kot, jadikan ni macam ni kan, saja-saja kan. So bagi saya tak ada isu lah sebenarnya. Tapi bila abang dengar, saya dengar kadang-kadang kelakar lah. Jadi macam hiburan lah. Walaupun memanglah lagu ni semua hiburan, tapi bagi saya yang ini lagi hiburan di sebalik hiburan. So macam kelakar pun ada kan. Kelakarnya kan. Tapi tak apalah. Biarlah. Dia orang suka biarlah. Tapi kadang-kadang dia orang lepas tu dengar sekali dua orang dah tak nak dengar dah. Dia orang akan cari yang asal. betul. Mungkin bagi dia orang rasa kami nak jadi pemuzik. Cuba arrangement sendiri. Kan, tapi sebenarnya pemuzik dia sebenarnya mesti bermain dengan instrumen. Betul tak bang? Betul. Kalau kita daripada segi pemuzik, kita tahu arrangement tu AI yang buat. Macam saya sendiri, saya tahu. Katakan awak ada satu lagu, awak bagi kat AI ni buat AI music tu, dia dah buat, dia siapkan melodi apa semua dengan music arrangement dah siap. Bagi kat saya untuk suruh buat recording untuk lagu tu, contoh. Saya dengar ini AI kan. Kalau nak ikut ni tak sedap ni. Dia jadi macam saya cakap tadi, dia tegak je. Dia tak ada jiwa kat situ. Dia takkan sampai. Dia akan straight forward je. Pasal AI kan, dia straight forward je. Dia tak ada benda jiwa kat situ. Faham tak? Human touch. Kita sendiri yang buat daripada dalam ni keluar. Contohlah macam lagu Teman tahu kan lagu Teman? Saya tanya sendiri abang JS Kevin, arwah JS Kevin. Bang, mana dapat lagu ni? Masa tu kita orang tengah recording kat King Studio ni. Tengah recording untuk last song lagu album Samurai. Dia datang. Bang, okey, kita tengah record ni. Tengah buat lagu. Lagu apa ni? Ni lagu last song. Buang lagu ni. Tak mau pakai lagu ni. Mak Izo ada, masa tu Luar ada. Buat gitar. JSKB ni, bila dia minta gitar, kita kena bagi dia. Ini ada lagu best ni. Mai, cepat rekod. Aku tak ada lama ni. Kering. Ini dah rekod ni. Suatu petang yang damai, dia bagi lagu tu dengan lirik on the spot dekat situ. Kita yang dengar ni kan, Izo, lagu ni best lah. Masa dia tengah buat tu, saya macam ada idea. Izo, ini kita buat macam Unforgiven Metallica. Siapa bagi dia habis. Bukan masa tu Ali ada minta dekat dia, cakap dah, macam nak lagu ni masuk terus tinggi je kan. Lagu Teman lah kan. Masuk terus tinggi terus, suara high pitch kan. Kena pula dengan suara penyanyi kan. Lagu tu dia menceritakan apa yang dia lalu tadi. Dia tunggu bas, nampak ada satu budak perempuan ni macam tunggu boyfriend dia ke apa ke. Satu petang yang ramai kau kulihat menanti seorang teman.
Teman yang takkan datang, tak sampai-sampai ni dah berjam-jam. Engkau ku perhatikan setia lagi menanti apa yang dinanti. Teman yang takkan datang, tak datang. Perempuan tu tengok, pegang dia punya beg, tengok jam ni, mana aku punya girlfriend tak sampai. Kekasihku tidak datang setelah berjanji. Aku pun turut merasakannya. Dia pun rasa tak datang ni, walak dia ni. Macam tu lah. Jalan lagu. Dia berlaku dekat diri dia. Benda tu benda semua yang berlaku di persekitaran, dekat diri dia. Betul, memang macam tu. Itu yang buat lagu tu jadi nostalgia, melekat kan. Sebagai pemuzik profesional, kita akan dapat, mungkin kita ada music director yang akan bagi skor dekat kita. Contoh, skor. Okay, drum punya skor, bass punya skor, gitar punya skor, semualah. Semua musician ada skor. And then lagu tu contoh kita tak pernah dengar. Kita tak tahu pun lagu siapa. Dan mungkin lagu baru ke contoh. Okay, kita nak buat persembahan ni. First time main, konduktor kata kat MD kata, okay, Q. Okay, drum Q. Contoh drum Q. Kita start buka skor. Okay, tempo dah ada dekat dia. Okay, kita tahu. Okay, start macam. Mesti keras kejung yang kita main. Kita takkan dapat sedap dia macam mana pun. Kita akan baca. Tegak je. Kita tak tahu apa ni rupanya. Kita jadi tegak je. Kita jadi macam robot. Ya, betul. Kita akan jadi macam robot. Dan ni nak ikut note skor ni. Cuba kalau masa first minute tu kita buat second time, third time kita record. Mesti lagu tu jadi keras. Walaupun dia seorang pemuzik profesional, seorang yang boleh baca skor, sebenarnya pemuzik ni kalau kita by heart, maksudnya memang maksud kita dapat lagu, kita try hafal lagu tu, and then kita kita akan practice by heart, maksud tak baca skor. Dia akan lain. Dia kita akan dapat rasa macam mana nak sedap ni, kat sini kita macam ni. So kita dynamic lagu. Mendalami, menjiwai lagu tu. So dia akan jadi lain. Macam tu juga dengan seorang penyanyi. Kalau dia datang dengan nak recording, dia letak lirik dia sebesar-besar lirik tu, mic ada kat sini, pasang lagu. So dia nyanyi ikut lirik. Betul. Sebenarnya dia takkan dapat. Pasal dia tak menjiwai. Dia cuma mengharapkan, dia walaupun dia dah try hafal, tapi dia still letak benda tu. So dia takut salah. Sebenarnya kenapa nak takut salah? Pasal dia tu recording. Kau salah, repair balik. So tak perlu pun. Kau kena buat homework kat rumah, kau kena hafal lirik. Kau nak kena hafal lirik ni pasal apa? So bila kau recording, kita akan ada lampu macam ni. Gelapkan lampu ni, buka lampu sana je. Ataupun lampu belakang. Saya nak gelap. So contoh suasana je. Ada penyanyi yang macam itu. Ada penyanyi yang nak terang. Ada penyanyi takut gelap. Dia tak boleh gelap, aku takut. Dia nak feel. Ada penyanyi nak lampu kecil je. Lilin ni contoh. Macam tu. Dia berbeza-beza. So ikut pada mood dia, feel dia. Ada yang sampai dah tak boleh nyanyi, tak apalah, besok sambung. Tak boleh lah. Tak dapat feel tu. Kenapa tak dapat feel tu? Sebab kalau AI, benda tu dah siap dah. AI tu dah siap dah. Kalau penyanyi ni, dia nak jadikan benda tu, nak jadikan dia tu, contoh Jamal Bila nyanyi ke, siapa ke nyanyi ke, kan, Siti Nurhaliza nyanyi ke apa, semua mesti nak kena menjiwai tu. Okay, kalau tak, kita tak rasa, tak sampai kat kita. Sampai sekarang kita masih lagi teringat-ingat lagu-lagu tu, legend, evergreen ni semua kan. Kenapa rasa masuk kat dalam jiwa kita? Pasal benda-benda macam ni lah. Dia melekat sampai bila-bila. Walaupun kita dengar dah beribu kali lagu tu. Dahsyat lah dia ni. Makin lama makin kita lebih appreciate apa yang dia orang buat dulu tu. Kita rasa, dahsyat dahsyat. Macam kita dengar pun lagu yang lama lah. Lagu Syarif ini, P. Ramlee, Sudirman. Saya dengar. Bagi itulah kita akan cakap dahsyat. Contoh macam saya tengok kat luar lah kan. Kita tengok, baru saya tengok cerita Michael. Kita nak tahu cerita tu macam mana Michael ni kan. So kita tahu sebenarnya, tapi bila dia buat cerita movie tu jadi macam, macam mana daripada mula dia macam dengan bapak dia macam mana. So dia stress, struggle dia macam mana. Mungkin lagi teruk sebenarnya. Cerita tu lagi teruk sebenarnya kan, yang kita tahu. Tapi dipermudahkan untuk cukupkan 2 jam ni cerita kan.
Dia jadi macam Very tu. compact kan. So walaupun dia superstar, dia dah hidup dalam sebenarnya keadaan yang tekanan, tak happy dengan kehidupan peribadi dia. Kita berterima kasih sangat-sangat Abang Eddie, Abang Lola sudi bersama-sama dengan Bual Show hari ini. Dan kita harap mungkin ada sesi yang lain lagi. InsyaAllah. Kan? InsyaAllah kalau buat show nak panggil lagi. Kita besar hati sangat. Ya, insyaAllah. Kita akan bersama lagi dengan adik-adik ekspedisi mungkin di lain hari. Baik. Terima kasih sekali lagi dan dapatkan tiket konsert 3 Beto segera bersama-sama mencipta sejarah dunia muzik rock Malaysia. Bye.